Minty Avo ni sesuai sangat untuk kawan-kawan yang ada kencing manis. Sebab bukan sahaja dia tak ada tambahan gula, tak ada creamer, tak ada perisa, pengawet, pewangi, pewarna, itu bahan kimia yang tak bagus untuk kesihatan. Dia juga tak ada makanan-makanan yang tinggi karbo seperti oat lah, rice, nasi, itu pedas-pedas. Itu semua dia pun tak ada. So kalau kita tengok dia punya ramuan, semua yang tinggi protein dan juga serat dan juga lemak bagus sahaja. Korang tengok dia punya ramuan ada black soybean, isolated soy protein, lepas tu avocado, ini perisa koko, lepas tu ada perisa kopi, and then perisa original. Tanpa kopi, tanpa koko, yang inilah. So korang yang ada kencing manis sesuai lah, sebab makanan yang tinggi protein, tinggi serat, lemak bagus, bagi kita punya gula lebih stabil. So selain daripada dia boleh kasih kita minum, kita boleh buat kek juga. So untuk kawan-kawan yang ada kencing manis, kalau korang nak buat kek kan, korang boleh pakai itu buah-buahan yang rendah karbohidrat seperti ini semua. Resepi kek Water Mami letak kat sini. Kalau korang berminat nak beli, cari je dekat TikTok Shop ataupun Shopee. Minty Avo Black, dia ada 3 perisa. Bukan manis-manis punya, dia versi kurang manis punya. Memang sedap lah. Ramuan dia pun baik, sedap lagi sedap, khasiat pun dia tinggi. So bila korang beli, jangan risau, sebab you mesti akan semakin minum, semakin makan, semakin suka.